Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Sekarang saya membawa pesawat Bulldog di Kuala Lumpur. Kita akan bersesiar sekitar KLCC sebelum mendarat di lapangan terbang Sempak. Okey, kita lihat kita dalam keadaan sebentar kita tengok external view. Yes, kita ada 1, 2, 3, 4 pesawat Bulldog information. Okey, kita akan berlega-lega di sekitar KLCC. Ketinggian sekarang 1200 think. Let me check. Ya, 2130 kaki. Alright, itu dia pesawat-pesawat kita. Okay, sebentar saya adjust. Yes, that's nice. Mana KLCC? Oh, itu dia. Itu dia KLCC. Kita akan berlega-lega sekitar KLCC ya. Sekejap, kena tinggi sikit lagi. Itu dia. So video ini saya tujukan kepada semua juruterbang ataupun pelatih yang pernah menggunakan pesawat Bulldog. Pesawat ini dah tidak terbang sudah dibesarkan, tapi ramai yang mempunyai kenangan indah dengan pesawat ini. Mungkin pesawat ini mereka mula-mula belajar terbang, dan ketika saya aktif dengan Flying Club dulu, rakan-rakan daripada Kedah Flying Club yang menggunakan pesawat ini pernah datang ke KL dan mendaratkan pesawat ini di Sempang. Okey, sayangnya kami tak ada, saya tak ada livery warna kuning merah yang digunakan oleh Kedah Flying Club. Okey, ada satu bangunan yang tak kelihatan di sini, iaitu Menara KL. Cuma ada tapak saja. Okey tuan-tuan, sebentar lagi kita akan mendarat di lapangan terbang Sempang. Lapangan terbang Sempang pun sekarang dah tak ada dah. Dah tinggal kenangan dah. Okey. Alright, kita tengok. Okay, kita akan gunakan flight assistant. Dan formation sekarang kita akan gunakan operate. Okay, kita tengok finger apa jadi. Yes. Okey, kita berlega-lega lagi di sekitar KL. Okey. Oops. Okey. Now kita tukar finger, kita tukar division. Okey. Division apa jadi? Tak ada perubahan.
Fluid. Okay, fluid. Jauh sikit. Combine. Okay. This is combine. Alamak, nose down sikit. Oh, dah masuk ke awan dah ni. Tinggi dah. Dan kita guna diamond formation. Mari kita lihat diamond formation. Yes. Okay. So this is the diamond formation. Mana tadi KLCC ni? Okay, follow the leader. Ui, awan rendah nampaknya. KLCC, where are you? Sana kita sekarang dalam keadaan diamond formation. Yep. Okay, oh di bawah KLCC. Oh, tak nampak tadi. Ni belokkan sikit. Diamond formation. Yes, look at that. Selepas diamond kita try delta. Okay, come on, delta formation, come on. Okay, this is delta formation. Okay, tuan-tuan, that is KLCC bawah sana. Reduce power. Oh, cantik sekali. Saya rasa diamond is the best. Diamond formation, come on. Okay. Saya letak diamond formation. China Southern 807. Okay, diamond formation, come on. Yes, there you go. Power. Okay, diamond formation, go back to KLCC. This is the last one. Okay, itu dia. So Microsoft Flight Simulator 2020, kalau kita tengok dari quality issue sikit lah, nampak ada propeller dia. Oh, tak cantik berbanding 2024. Okay, itu dia KLCC di bawah. Kita lihat pemandangan. Yeah, itu dia. Itu dia KLCC and the KFC and KLCC. Yes, you can snap this one. Snap, boleh buat wallpaper. Oh, nampaknya berawan. Okey, mari kita pergi ke Sempang. Sempang.
Okey, mari kita lihat boleh tak kita landing information like this. Ataupun dia akan terlebih ke. Okey, power, right, radio off. Why the radio off? Wait, something wrong. ETC, remove this. Okey, kat mana tadi? Sempang airfield. Okey, saya dah boleh nampak belakang saya. Tinggal sekarang 3,000, 2,700. Okey, itu dia Sempang airfield. So Sempang airfield ni tinggal kenangan lah. Hangar semua dah roboh. Sebelah dia pun ada highway dah, 5 tingkat. Okey, time for landing 2000. Laps down. Okay. Bomb. Okay. To remove. Okay. Alright. Tu dia Sempang. Highway tengah buat dekat sebelah tu. Sebenarnya highway dah siap. Penerbangan kita 11 minit 58 saat. Okay. Right. And come on. Kalau Zodiac ni tuan-tuan, dia boleh panjang sangat runway. Dia boleh lompat-lompat. Oops. Okay, good. Alright. Okay, kita tengok wingman kita kalau letak 4 apa jadi. Ada tak dekat belakang? Oh, tak ada. Oh, cover me tak ni. Okay, let's see. Oh, dia tak sasar di sebelah sana. Ini bukan diamond, tuan-tuan. Oh. Oh, di belakang dah ada dah. Ini apa kat sebelah ni dia. Okay, tuan-tuan, kita dah sampai dan kita will taxi to MEA and it should be like this. Rail. Okay, tak boleh adjust dan kita slowly taxi. Okay, MEA duduk di hujung sebelah sana. Taxiway Delta saya rasa, kalau tak silap saya. Oh, tower pun dah tak tunjuk lah kat sini. Kita tengok dekat belakang kita. Sibuk yang sebelah. Nak betul tu, nak ikut dekat tepi grass. Tak apalah, kita tak boleh adjust yang tu. Oh, tu dia brakes. Okay, good. So saya avoid ATC sebab akan makan masa yang lama video saya. Selalunya video-video saya cuma 15 minit saja. Oi, what are you doing? Cuba kita tengok dekat belakang.
Ada yang naik atas rumput. Tapi tak apa. This is not KFC. KFC much better. KFC is the best. Okay. Right, ada truck dekat atas tu. I cannot proceed, so better we park on our left hand side. Position. Dekat belakang tu baru ada. Mana nak pergi tu? Yang atas rumput sana. Kenapa dia atas rumput? Oh, slow. Nak pergi mana ni? Seremban ke? Ok tuan-tuan, sekian saja penerbangan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.